Anwar Ibrahim, TMX, memilih Tengku Zafrul sebagai penasihat politik kanan. Jadi saya macam terkebil-kebil jugalah. Anwar Ibrahim lantik orang kalah pilihan raya untuk jadi penasihat kanan politik beliau. Lah, yang kau moyan kenapa? Yang kau tersakit hati sangat kenapa? Asal? Sebab PMX tak pilih kau sebagai penasihat dia. Parti kau pun tak mau pilih kau. Itu hak PMX. Suka hati PMX lah nak pilih siapa. Kami sebagai ahli PKR, kami sentiasa yakin dan percaya dengan pilihan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pasti ada kelebihan pada Tengku Zafrul. Seperti yang kita lihat sebelum ni, semasa beliau menjadi Menteri di MITI, sangat perform, sangat kerja dia sangat tersusun, terbaik, sentiasa membawa cahaya yang menyinar-nyinar untuk rakyat Malaysia. Jadi apa salahnya? Yang kau susah hati kenapa? Takkan nak kena ambil, tanya kau pula pendapat kau, siapa nak nanti alah. Asal sebab PMS tak lantik daripada pihak pembangkang ke? Itu yang kau marah sangat tu. Itu hak mutlak Perdana Menteri. Dia nak lantik siapa sebagai penasihat dia, itu hak dia. Tak ada salah dan tak ada melanggar undang-undang pun atau perlembagaan negara. Yang kau kalang kabut je ni, kenapa? Kenapa? Susah hati Sakit hati? Atau kenapa? Aduh, macam-macam manusia bro. Macam-macam manusia sekarang ni. Aduh, siapa tak boleh nak bezakan. Itu hak mutlak Perdana Menteri. Ikut suka Perdana Menteri, keyakinan Perdana Menteri nak lantik siapa sebagai penasihat dia. Itu pun orang nak pertikai kan. Aduh, aku kadang-kadang akan tengok kan, geng-geng pembangkang ni dah tak tahu punca dah nak serang apa pada PMX ni. Sebab PMX ni sentiasa perform, sentiasa membuat perkara-perkara yang terbaik untuk rakyat, untuk negara, untuk agama, untuk bangsa dan juga seluruh rakyat Malaysia. Itu pasal mereka ni merapu ke. Semua perkara dia orang tak tahu dah kan. Seolah-olah lantikan itu sebagai penasihat itu kena bawa masuk dalam parlimen untuk dapat kelulusan. Ni masalah dia. Dia sendiri tak faham punca kuasa tau. Okeylah. Apa pun, tahniah Tengku Zafrul. Kami yakin Tengku Zafrul akan menjalankan tanggungjawab dia dengan baik dan cemerlang sebagai penasihat kepada Perdana Menteri Malaysia. Assalamualaikum.